Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni rasa sangat terharu sebab impian Allah izinkan sampai ke Great Wall hari ni. Rasa sangat teruja. Dah berapa hari dah? Hampir dah 5-6 hari berada di bumi China ni, dan hari ni impian terlaksana. Kita cuba mendaki setakat mana yang mampu. Okey. Kami diberi masa sejam untuk mendaki. Dia memang menanjak, memang memerlukan energi ni. Tapi kita nak cubalah sejauh mana yang boleh. Kita naik dari sini. Di belakang sana pun ada juga. Kita cuba menaik. Impian ni telah tersimpan 50 tahun. Impian ni telah tersimpan 50 tahun. Kita cubalah ini sampai mana yang boleh. Please immediately call the scenic area emergency number at 69,771,665. Your carefulness and protection are the best respect you can show to nature. Thank you for your cooperation, and we wish you a pleasant visit. Ini pemandangan terlalu tinggi tangga-tangga untuk didaki. Kita cuba menggagahi. Ini di ground lagi ya. Kita cuba mendaki sejauh mana yang boleh. Alang-alang dah sampai. Impian yang tertunda. Aduh, rasa sangat terharu. Allah izinkan saya sampai di sini pada usia emas. Alhamdulillah. Baru tak sampai 100 meter, tapi dia terlalu menanjak. Tangga yang nak didaki ni tinggi. Dah lah tinggi banyak. Haiya, mencabar kepala lutut agama ni. Okey, tembok ni, tangga ni, batu batan ni, tembok besar ni keseluruhannya dibuat dengan tenaga manual kerana mereka tidak ada kilang untuk mengeluarkan batu pada zaman ni. Okay, semua batu-batuan ini dibuat menggunakan tangan, kena buruh, tenaga buruh paksa lah, lebih kurang macam landasan kereta api maut, lebih kurang macam tu lah. Okay, jadi ramai juga yang terkorban ketika membuat ni. Dari pembacaan saya, tembok ni adalah sepanjang 21,000 kilometer. Sekiranya kita kita nak explore dia, mengambil masa 17 bulan untuk sampai dari pangkal ke pangkalnya. Alah, saya terlupa bendera Malaysia ada dalam handbag saya. Saya nak raise my flag here, tapi saya lupa. Allah tak izinkan. Alah. The next level mencungap sebab anak tangganya tinggi. Tapi alhamdulillah, syukur. Allah izinkan kita sampai ke sini walaupun pada usia emas. Alhamdulillah. Okey. Kita cuba lagi. Sikit demi sikit. Yang penting sampai, alhamdulillah. Okey, hanya ini mampu. Saya rasa saya boleh naik, tapi gayat. Gayat. Nak tengok ke bawah tu gayat. Alhamdulillah, walaupun tinggi ni mampu, alhamdulillah.
Jauh mereka di bawah. Saya nak tengok semua itu ialah lingkaran tembok besar. Yang putih itu semua adalah lingkaran tembok besar semua tu ya. Semua tu lingkaran dia. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Mencungak. Mencungak ya. Aduh. Tapi Allah, satu kepuasan. Inilah dia kemuncak lawatan ke China. 4-5 hari lepas tu macam tempat dia pergi. Itu bonus bagi saya. Saya punya target ialah Great Wall. Alhamdulillah, walaupun saya hanya dapat lebih kurang 200-300 meter dari bawah. Alhamdulillah, bersyukur sangat. Ini rezeki saya ya Allah beri. Alhamdulillah. Okay, saya makin menurun. Nampak dah. Buah hati dah menunggu. Aduh. Hasrat hati nak sampai ke atas tu, tapi gayat dah. Sebab jauh sangat, tinggi sangat ke bawah tu. Ya Allah, kita bayangkan makan mana mereka yang membinanya, yang terkorban ketika membinanya. Allahu Akbar. Menurut penceritaan tour guide tadi, tembok ini dibina sebagai satu lambang untuk mereka mengekalkan adab dan kebudayaan mereka, selain daripada selain daripada mereka nak menjaga keselamatan negeri, sebab dia nak menghalang pencampuran ataupun pencerobohan dari etnik-etnik kecil yang berada di seberang tembok. Jadi mereka nak menghalang. Okay, beginilah pemandangan yang mampu saya daki setakat ini. Saya tak tahu berapa ratus anak tangga. Bagi saya mendaki anak tangga tu mungkin struggle juga bagi saya yang pada usia emas ni. Tetapi anak tangganya tu jaraknya terlalu tinggi. Hampir 1 kaki setiap anak tangga. Kalau anak tangga itu pendek-pendek mungkin lain sikit masalahnya. Ini kita memang menggunakan kekuatan lutut semaksimumnya. Apapun sekali lagi Alhamdulillah Allah izinkan saya sampai di sini. Impian yang saya tanam sejak saya berumur 11 tahun. Akhirnya Allah izinkan pada usia saya 61 tahun. Kenapa impian itu tertunda 50 tahun? Kita belajar tentang Seven Wonders of the World. Salah satunya adalah tembok besar China. So menanam impian, nak tengok sangat macam mana mereka, teknologi mereka. Akhirnya Alhamdulillah Allah izinkan, syukuri Allah. Terima kasih ya Allah. Jauh sayup di bawah ya. Rakan-rakan saya ada bergambar di bawah. Saya tak nampak nak zoom mereka. Mereka ada di sana. Ladies semua ada di bawah. Kawan-kawan saya ada di sana. Saya nampak Roshita. Saya nampak Mardiana. Alah, nyonya ni adang pula. Saya nampak Roshita. Saya nampak Mardiana. Yang lain saya tak nampak. Nikmat apa lagi yang nak didustakan? Elok kami turun, hujan pun turun renyah-renyah. Alhamdulillah. Sampai dah hajat nak naik ke atas. Walaupun mencungap, walaupun gayat, kita naik juga. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Tengok surrounding. Tengok dia di puncak sana. Bukti saya dah sampai kat Great Wall. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Yes. Baju basah abaikan. Berpeluh.